Kenapa bibir tak sihat pula? Contohnya bibir dia macam merekah ke. Ini macam korang tengah bagi treatment. Lip treatment. Ni kalau lelaki yang tengok live sekarang ni pun tak kisah, boleh juga untuk belikan untuk ibu, untuk kakak, adik ke, untuk ex-girlfriend, untuk ex-girlfriend pula, untuk girlfriend ke, untuk bahaya betul ini. Tu bibir Didi. Tu dia tak, dia hanya pakai gloss saja. Ni gloss, dia tak ada warna. One layer gloss. Bagus ya. Lepas ni keluarkan blusher lagi, insya-Allah. Okay. Katanya banyak yang Bella nak keluarkan tapi dia tak tergopoh gapah. Betul. Dia sangat fokus. And kekalkan kualiti, buat R&D betul-betul supaya boleh keluarkan secara berfasa. So hanya 1,000 yang pertama saja akan dapat kita punya Belova. Itu dah tak ada keluaran ni lagi dah. Itu je nak beritahu. Even yang First 20,000 pieces habis terjual dalam tempoh masa yang sangat singkat. Yang you buka ni pun actually ini I punya. I nak simpan. So, kalau I ambil? Buat you ambil boleh lah. Kalau ambil I marah. Kalos lagi. Kalos. Salah kalau. Yelah, abang kembar saya nak... boleh. Abang kembar saya nak order. Dia kata, boleh. Dan order beg 1. Terima kasih. Beg 1 tu korang akan... Yes, korang jangan just add to cart. Korang terus buat payment. Sebab daripada situ Bella akan nampak siapa yang dapat 1,000 Belova punya mini series ni. Wow. These 3 colour. One of my favourite dah tak akan ada keluar lagi dah. I ingat lagi nama-nama dia. Ada Needy, Loyal. Kenapa letak Needy? Ni adalah perlu. Sebab kalau bila tak pakai lipstick akan nampak macam tak sihat. Bila pakai, baru nampak macam nampak meriah lah sikit muka tu. So, I pakai ni. Kenapa Loyal? Sebab kalau korang perasan, daripada dulu Bella akan pakai lipstick yang sama je warna dia. Walaupun orang cakap Bella nampak pucat lah. Tapi kenapa Bella pilih warna pucat ni? Sebab Bella akan gabungkan dia dengan gloss. So itulah nama dia, Loyal. Ini dia. Dah tak ada keluaran dah lepas ni. Dan daripada first edisi pertama ke edisi kedua, apa perbezaan yang paling ketara? Like, what did you learn from the first edition yang akhirnya menjadikan Bella boleh tambah baik sebelum keluarkan edisi yang kedua? Kita tak boleh selfish. Macam Bella tak boleh fikir apa yang saya suka saja. Saya kena fikir apa yang semua orang suka. So daripada situ Bella tambah baik yang ni Loyal kepada bukan ni Loyal pula Coral Peach. I tambah sedikit. Boleh zoom tak Neil? Betul. Packaging pun lebih kemas. Yes. Kuantiti pun lebih banyak. Betul. And senang diorang nak pakai. Tu. Okay. Dan kualitinya pun jauh lebih baik. Okay dah. Sebab tu je kekal lama, dia kiss proof. Betul. Ataupun pakai transfer proof. Yes. Tengok. Tak, sebab korang yang awal-awal tak habis kata kiss proof. Itu saya ingat lah, senang nak ingat. Kiss proof. Okay guys, ingat tau. Untuk kali ni je korang dapat, korang beli ni 1, 2, 3, 4. Lepas tu? Dengan gloss. Dengan gloss. Ini idea Bella. Bella nak korang ada semua warna. Korang dapat yang sebenarnya sebelum ni Didi macam dia kata tak payahlah Kak Long. Tapi Bella tetap nak korang ni dan Bella nak bagi korang hadiah ni. And then Bella sendiri ada ni yang Bella bawa ni actually yang terakhir ni Bella punya. So yang kat rumah tu 1,000 tu untuk korang. Betul. So korang boleh tekan beg nombor 1 Kan beg nombor 1 memang limited time sahaja. Kan. So korang beli 5 ni korang dapat lagi malam 1. Ni. Okay. And terima kasih sebab korang bagi good review dekat TikTok. Sekarang ni korang boleh tengok kat situ dah 22.5 ribu yang terjual. 22. Ini yang sebelum ni. Daripada yang sebelum ni punya. Thank you so much korang yang support. Yes, thank you. Siapa boleh tekan beg kuning terus check out. Yes. So daripada produk awal Bella yang terjual di TikTok sahaja jumlahnya 22,000. Yes. So it is a trusted seller. Kalau berjaya menjual 22,000 tu orang masih tak percaya, susah sikit lah. Thank you so much. Okay. So Bella happy sangat dapat buat macam ni untuk korang. Walaupun kata payment done. Thank you. Walaupun banyaklah kekurangan here and there. I'm so sorry. Tapi Bella akan sentiasa perbaiki. Lepas ni Bella akan mungkin minta budak tadika guide Bella untuk beli lighting apa semua. Bella akan do it more proper lah after this. Thank you so much. So bila je dah kering, yes, dia dah akan kering. kekal. Betul.
Walaupun saya pakai agak comot tadi. Yalah, saya tak reti. Kalau saya reti Menang. mungkin Thank jadi you. masalah lah. Thank you so much. Pikat lain satu ala. Nanti saya akan fikir. pikat Aku tak lain. semua. Kenapa tu? More organized. Saya tengah cuba baca sebanyak soalan-soalan yang korang ajukan. Review kat tangan YB untuk Ten Skin. Saya tak tahu apa yang terbaik. Tapi itulah. Bukan juga. So kalau yang Ten Skin macam mana? Which one? Sana dulu, bergaduh. Membawa bergaduh lagi bas. Tagap. Singapura boleh beli tak? Oh. Diorang tanya, Singapura boleh beli ke tak? Tunggu kita ke sana. Kita ke sana. Bila Bella akan ke Singapura? 28. Kalau tak ada member Bila? kat GB ke kan, Ya. boleh bagi kat dia, korang pastikan. Yes, Daripada thank you, Jack. daripada 28 Februari ke 1 Mac, kita akan ke Singapura Yes. untuk buat jualan. Nanti tunggu Pak saya update. Ya. Bila happy sangat tadi baru dapat news dari Didi, tapi nantilah saya akan reveal. Bukan news pasal Belong Far, okay? Kena cakap dengan terang. Ayo. Kena cakap terang-terang. Betul. Cakap Thank you. Bella tahan Ustaz. Thank you guys. Wow. Ramai yang dah beli. Thank you so much. Kau nak tengok apa? Orang kata nak Yang gelap. semua new skin. Ha. Sebab tadi buat kan Didi sebab saya tak reti boleh nak buat. Okey, kejap. Tadi saya buat dah gagal lah. Sekejap, saya padam dulu boleh? Dia pakai oil. Oil? Ada kat bawah lagi tak apalah. Boleh ya? Tak payah boleh buat. Biar. Susah nak remove. Ni makna 1 hari 2 hari pun tahan. Tahan. Tapi So, kalau kalau dia tahan lama, it's very good lah. very good. Tapi korang Perempuan suka lah suka pengen kacang banyak. Saya makan ni. No that's why we need the susah kot nak. makeup remover. Quite hard to take it off. harga dah naik, dah tak ada diskaun. Ding 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 ding. Oh, tak ada diskaun. Mana Nisa? Sebab tu lah daripada tadi Bella cakap cepat-cepat. Ni pun Bella nanti dah nak kan. Okay. Okay. Pakai tisu boleh? Alah kesiannya tangan you mesti sakit kan? Sorry. Tak. Okay. Okay. So, kena terangkan. Nak curi kalung sekejap je. Oh. Ni. Ini Itu saya seorang macam ni je, susah. YB pakailah. Oh tak. Itu tak apalah. Kalau saya pakai nanti. Carlos jangan nanti habis. Nanti habis nanti. Bella masuk. Okay. Carlos. Tolong pakaikan. Sebelum pakaikan, kena baca kod colour apa supaya orang tahu. Okay, yang ni yang kamu dengar ya? Yang Boleh pertama. nampak ya? Boleh nampak tak tangan YB, guys? Ke atas sikit. Tangan gelap tak adalah supaya tak nampak sangat. Atas Ya Allah. okay. Okay. Yang ni apa? Ini adalah coral peach. Coral peach. Yes, kejap Oi, jauhnya dia pergi. Rasa kalau macam ni boleh kot. Yang Macam ni. kena tak sampai Macam ni. lah. Janganlah. Okay, kejap. Oh, macam tu cara pakai dia. Okay. Okay, tu coral peach. Ni coral peach. Yes. Dan kita pergi ke burnt rose. Handsome-nya tangan YB. Mana? Handsome-nya tangan YB. Macam mana tangan boleh handsome tu? Tu saya kurang faham. Ada. Lemak. Dah pergi sebab tangan YB ni. Oh, ni apa? Oh, ni mocha. Burnt rose, burnt Oh, rose. ni burnt rose. Burnt rose cantik. Dia buat. Orang tanya ada beg kuning tak tangan tu. Sama kat dia guys, sampai kuning. Itu orang lain punya. Ya, Tak sudah boleh. sudah dibeli dah. Sudah dibeli dah. Ya, kata beli. Dah tukar, tinggal tekan check out je. Okay, next, sugar pink. Okay, sugar pink Kiri. Kiri sikit. Ha. Wow, okay. So, ni sugar pink. Okay. Alah. Dia punya bentuk tu tak jadilah. Dia nak warna cantik-cantik pula. Alamak. Okay. Dan warna yang terakhir, Mocha. mocha. Muka kau menjadi jodohku. Mocha. Okay. Ya. Okay, so one more time, terangkan kepada semua penonton lah. 4-4 colour yang ada. Ni kalau kan tadi dekat Didi nampak dia lebih light. Dekat YB akan nampak dia darker. Okay, atas bawah boleh. Apa beza? Bukan sama. Tengok ni buat sama rata kan.
Sebab tangan ibu urat. Oh. Selalu buat jadi ada lengkung tu. Tangan pula yang disalahkan. Ya Allah. Oh, sini. Betul di belakang YB. Tak nampak lah. Situ. Apa beza? Pakai sikit je. Oh lah, nampak sangat. My skin is very much tan. Okay dah, korang dah nampak dah. So, yang belah kiri ni apa? Ini? Yang tu coral peach. Ini coral peach. Burnt Ni rose. burnt rose. Ini Sugar pink. sugar pink. Dan ni mocha. Yes. Okay. Dia tangan sold out tu. Tangan Semua sold colour out. lawa. Kalau semua colour lawa, kenalah beli semua. Betul. Korang beli semua, korang boleh dapat dengan mini series ni sekali. Boleh hari Isnin pakai lain, hari Selasa, Rabu, Khamis. Betul. 7, 8. Yes. Tanganku cukup lah. Okay, terima kasih. Sorry tau. Apa yang sorry? Aduh. Sebab takut YB hantar invoice ni. Payment. Dia tidak tiada harga. Tiada Tak harga apa. yang boleh. Kalau limit boleh ada banyak-banyak. Cuma kalau untuk pasangan hidup kena seorang je. Macam kalau saya insyaAllah doakan saya dan tunang saya jodoh berpanjangan. Jadi boleh ke next step. Okay. Okay? Lampu coral. Oh, alamak. Di. Yang tak ada dalam beg kuning tu, itu akan ada meeting lepas dengan DJ Astila. Kata mesra wuduk macam mana tu? Saya tengah cuba nak faham. Boleh padang lah. Kan tak kalau kita orang solat bibir kita merah. Kalau nak beli semua dapat bela sekali tak? Itu tidak boleh. Kan ni? Sudah booking. Cuba beli semua. Ni lelaki mana ni? Kita tengok akaun tu. Save terus. Nanti ada perbincangan belakang ni. Lip matte banyak tak apa. Soulmate biar satu. Itu caption saya ni. Betul tak YB? Baiklah, ma'am. Okay. Cinta memang manis. Saya habislah. Ya. Okay. Laju cakap tak boleh. Sebab YB nervous dia cakap bye. Harder. Dan order. Thank you so much. Okay. Thank you. Saya tahu Ramai cakap itu dah beli dan masa tidur you. Saya nak cuba memahami. Tapi mungkin lepas ni kita jadikan YB duta Belova kan? Tak apalah. Saya akan jadi pekerja pro bono secara percuma. Ya. Sweetnya. Cuma pampasan tu akan datang dengan cara yang lain. Korang dah kenal. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, terima kasih. Jimat saya tidak lagi. Dah macam dulu kan? Kau masuk kan? Jadi lagi duduk. Okay? Okay, thank you semua. Thank you. Semoga terus dapat berikan sokongan kepada Bella. I've seen how much she put her time, effort and brain power into making this project a success. Daripada tahun lepas mencuba dan jualan melebihi 20,000 unit dalam tempoh masa yang sangat singkat. Dan selepas tu meneruskan kerjanya pergi ke beberapa negara, buat R&D, packaging, the logistics behind it. Lepas tu datang kat Malaysia dengan the whole family, transformasikan rumah jadi seperti kilang dengan semua pekerja daripada pagi ke malam beroperasi. I mean, that's really spectacular and I learned a lot from it. So I hope that you will continue to become successful, insyaAllah. Thank you. Kata-kata untuk hari ini lagi. Okay. Kata-katanya dong. Kata-katanya Apa? kata-kata untuk hari Abang ini. kata-kata satu je. Tak pula je lah kacau dia. Satu kata-kata. What is kata-kata? Kata-kata like Janganlah kita terus tahu kita. Okay. Tak, ni tadi Tak yang apa, banyak. janganlah kacau dia. Tak apa, adik ambil mic dia. I tak boleh ya. Jangan bully YB ya. Wow. Biar saya dibuli. Ayo, biar saya buli dia. Tanam pinang rapat-rapat, biar senang puyuh berlari. Ku pinang-pinang tapi tak dapat. Ku pujuk-pujuk ke bawah lari. Ya, okay guys, saya kembali. Yes. Dia lah pakai warna apa? Sugar pink guys.
Kak Long okey tak ni? Adik yang teman? Okey lah. Vibe Kak Long mesti lain sikit. Senyuman dia dah kecil sikit. Kecil sikit. Tadi senyumannya luas. Seluas lautan. Okay. Okay guys. Didi try pakai yang lain lagi, okay? Didi really fun. Terima kasih. Didi pakai burn rose. Tapi adik pakai sugar pink lah kan? Tadi belum? Tadi pakai Sugar pink dah ya? sugar pink tak. Belum pakai. Tapi Tadi okay. coral peach. Yang ni saya pakai coral peach Tapi coral peach saya kat dalam Sudah, tu kan? ada sudah pakai. Kan? Sudah. Mocha belum? Saya pakai mocha. Mocha. Mocha? Mocha. Mocha jadi Mocha tu tadi. mocha tu tadi. Jadi Okey lah, kejap. Saya say bye-bye kejap Okey. Alamak. Bukan, saya datang balik. Saya say bye-bye. Oh, iyalah. Ada masa ramu. buat bincang payment sebelum habis. Betul lah tu. Payment nanti macam mana. Okay guys, korang jangan keluar dulu. Sebab Kabila akan masuk balik juga. Okay. Ini pakai kat sini. Tolong zoom sikit. Viewers akan rasa macam dua orang pula. Ya, tapi orang tengah bincang kan. Biasalah live macam tu, klien jumpa klien kan. Jadi memang macam Klien? Klien yang Klien. Okay. Tapi korang, kita buat live ni, kita lagi sampai pukul 10 sahaja tau. Okay? ya, so masih ada peluang lagi lah nak beli. Korang kena tetapkan, viewers jangan turun balik tau. Sebab Didi dengan Cumi yang... Ya, mentang-mentang kami live takkan nak gerak dulu. Kalau nak tandas dulu, tapi tekan live je. Okay, sebelum kita closing. Okay, nak beritahu lagi, korang jangan lupa yang 5 ni. Kalau korang beli 5 ni, korang akan dapat percuma lip matte Belova yang travel set ni yang kecil dulu lah. And very limited time guys. So korang cepat-cepat lah. Okay, pergi kami Kuning terus. Check out. Bag nombor 1. Berus Didi. Okey, lawa muka.